Was-was dalam solat macam mana? Contoh kita tak tahu kita sujud ke tak lagi. Okey. Dia tak tahu sujud ke tak lagi. Dah mu duduk di mana sekarang? Ha. Dalam hati aku sujud ke tak lagi ni? Dah mu duduk di mana sekarang? Baru boleh jawab. Mu duduk tarik. Mu duduk kiam ke, duduk rokok ke? Nah. Sujud ke tak lagi? Okey. Okey, biasa sujud ni selepas apa? Selepas i'tidal. Okey? Okey. Kalau kamu soklah, kira tak apalah di mana-mana pun. Datang, aku sujud ke belum? Berlaku syak itu dalam semayang, bukan lepas salam. Lepas salam tak laku dah syak. Faham? Sebelum salam, tak kira di mana pun. Contoh ginilah, kita sujud, biasanya kalau orang syak, dia bukan sujud kedok lagi. Dia akan syak, aku sujud 2 ke baru 1. Situ biasanya. Okey? Aku sujud kedua. Nah, aku sujud tak lagi yang kedua, contoh. Atau tadi aku rokok ke tidak? Tadi rakaat pertama, rakaat terakhir aku baca ke tak Fatihah? Itu maksudnya syak. Tapi sama kuat, baca dengan tidak sama kuat, sujud dengan tidak sama kuat. Tu panggil syak. Apa makna syak? Idrakul mustawi bainal amraini, mendapat kesamaan pada dua pihak yang berlawanan. Buat dengan tak buat tu sama kuat. Itu panggil syak. Okey? Maka kita ada satu kaedah, al-aslu al-adamu. Asal belum buat, maka wajib buat. Apa? Sampai syak boleh buat ke tak lagi, maka pakai kaedah al-aslu al-adam. Apa? Asal ketiadaan buat, maka wajib buat. Jelas? Tapi kalau dah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tadi aku sujud ke tak? Tak pakai ya. Yang kena buat balik selepas salam ialah yakin, bukan syak. Lepas salam yakin tak sujud, tu baru kena tambah rakaat. Faham? Tapi kalau lepas salam bukan yakin, syak saja, ragu je, semayang tadi cukup ke tak, semayang tadi rokok ke tak, tadi Fatihah baca ke tak, maka hangus dah, tak pakai dah. Yang kata kena raikan syak sebelum salam. Soalan seterusnya,